Untuk rumah yang saya datang ni, saya dah pernah buat pemasangan, tapi dah lama dah saya buat pemasangan. So untuk internet dia dah mengalami masalah yang slow lah. Internet tuan rumah dia tak dapat speed yang macam mula-mula saya buat pemasangan dulu lah. So hari ni saya datang untuk kita cek balik. Sebelum ni tuan rumah dia ada reset modem, tapi dia tersilap on button yang ni lah. So yang buatkan speed tu jadi slow. Untuk bacaan signal pun kalau kita tengok sini ada gangguan sikit lah. So kejap lagi kita akan setting kedudukan antena tu, cari yang tepat balik. Untuk antena parabolik ni kita akan setting balik. Kita akan alignment kepada kedudukan yang paling tepat sekali. Dan untuk bacaan signal pun kalau ikutkan yang ni lah yang paling okey untuk kawasan sini dapat. Dan hasil untuk ujian speed test ni kita bagi tuan rumah test, dan dia dah boleh terima lah speed ni dalam keadaan yang macam ni. Dia dapat balik speed yang macam mula-mula kita buat pemasangan dulu.